Balingan bola dekat. Genggam bola dengan kedua-dua tangan di bahagian tengah bola. Pastikan ibu jari berada di atas dan jari-jari lain di bawah bola. Badan sedikit membongkok, lutut separa bengkok. Gunakan pergelangan tangan untuk memutar bola ketika melepaskannya. Lontaran boleh dilakukan secara chest pass atau underarm pass bergantung pada situasi. Balingan bola cara sederhana. Pegang bola secara mendatar. Badan perlu dipusing sedikit ke arah sasaran sebelum membaling. Gunakan gabungan kekuatan tangan, pergelangan tangan dan sedikit pergerakan badan. Bola dihantar dengan gaya spiral pass agar lebih laju dan stabil. Balingan bola jarak jauh. Bola dipegang erat ke badan. Tangan dominan di bahagian belakang bola. Badan dipusingkan ke belakang untuk momentum. Gunakan seluruh badan untuk menghasilkan tenaga balingan. Lakukan balingan jenis long spiral pass, iaitu bola berpusing semasa dibaling agar lebih stabil dan boleh mencapai jarak jauh. Teknik menerima bola. Sentiasa melihat bola semasa ia datang. Tangan dibuka luas dan sedikit bengkok, sedia untuk menangkap bola. Ibu jari menghala ke dalam dan jari-jari lain menyokong di bawah. Serap hentakkan bola dengan menolak tangan sedikit ke belakang semasa menerima. Jika bola rendah atau tinggi, sesuaikan kedudukan badan untuk memastikan penerimaan yang selamat.